Mazhab Syafi'i. Maknanya kalau tuan-tuan tengok orang main gitar, kalau ikut mazhab Syafi'i kita boleh musnahkan gitar tu. Namun di dalam masa sama, mendapat fiqh Ibn Hazmin kata tuan-tuan, muzik haram bukan sebab bentuk alat muzik tu. Haram dari sudut cara dia dimainkan dan seni kata lagu yang mengiringi alat muzik itu. Bagi semata-mata main muzik, main seruling, main piano dan sebagainya, itu tidak haram kata Ibn Hazm. Tetapi cara dia dimainkan itu haram dan seni kata lagu yang mengiringi itu belum buatnya haram. Maka oleh kerana itu bagi Ibn Hazmi, kalau kita melihat orang tu main gitar tuan-tuan dan kita cuba musnahkan gitar itu, kita kena bayar ganti rugi. Secara tidak langsung di Malaysia, pendapat Ibn Hazmi ini telah diterima pakai oleh masyarakat Melayu kita. Walaupun yang berjuang kata kita mesti Syafi'i tuan-tuan, tadi dalam bab muzik jeng. Perkara yang tak boleh kita tinggalkan ialah khilaf. Khilaf ni perbezaan pandangan ulama dalam isu-isu yang berbentuk ijtihad, bukan isu-isu asas lah. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, saya melihat perkara khilaf, kita tak dapat lagi dalam hidup kita daripada perkara khilaf. Tuan-tuan baca mana kitab fiqh pun, daripada bab ibadah sampai pada bab negara, ada perkara-perkara furu' yang menimbulkan khilaf di kalangan ulama. Tetapi sebenarnya ulama kita dah berdepan perkara khilaf ribuan tahun, tapi itu tidak pernah memecahkan perpaduan sesama kita, sesama ahli sunnah wal jamaah. Sebab cara pengurusan itu dilakukan cara betul. Ada 3 perkara tu saya nak sebutkan benda khilaf, dan saya melihat satu perkara sangat ditekankan oleh masyarakat kita, tapi 2 perkara ini kurang diberi penekanan dalam kita berdepan dengan isu khilaf ataupun perbezaan pendapat ulama. Khilaf itu sendiri makna apa? Khilaf itu merujuk kepada perbezaan pandangan ulama dalam berdepan satu isu yang bukan isu asas, dan dia melibatkan ijtihad ulama dalam perkara yang tidak ada dalil yang sahih lagi sarih. Maka itu disebut sebagai khilaf, perbezaan pendapat. Bahasa Melayu kita sebut khilaf, Arab pun sebut khilaf, bahasa mudah perbezaan pendapat. Saya sebut tadi tuan-tuan, satu perkara yang sangat ditekankan oleh masyarakat kita, 2 kurang ditekankan. Pertama, bila kita berdepan dengan perkara perbezaan pandangan ulama, kita perlu ada hormat menghormati. Itu betul. Tadi Datuk Mufti kita telah menceritakan perbezaan antara Perlis dan negeri Kedah. Dari sini kita baca, kita menunaikan solat subuh, Perlis tidak melakukan kunut, kecuali kunut nazilah, dan Kedah melakukan kunut. Itu perkara khilaf yang berlaku di kalangan ulama ratusan tahun dahulu, antara golongan yang menerima dengan golongan yang menolak, dan tidak kurang juga ada golongan yang menyatakan bahawa membaca kunut subuh itu adalah bid'ah. Ini bukan ta'assub tuan-tuan, ada yang pendapat itu ratusan tahun dahulu yang mengatakan bahawa kunut subuh itu adalah bid'ah. Ada pendapat itu, tak boleh nafi di sudut itu. Jadi ini adalah benda khilaf. Jadi benda khilaf pertama ditekankan oleh ulama, kita perlu hormat menghormati. Datuk Mufti dah sebut tadi, kita datang ke Perlis, dia menunaikan solat subuh tak baca kunut, kita pun tak baca kunut. Kita pergi ke Terengganu, kita pergi ke Kedah, mereka baca kunut, kita sembahyang subuh belakang imam kita baca kunut. Itu satu bentuk kita hormat. Itulah caranya menghormati perkara khilaf. Ya. Dan ada juga di Malaysia ni tuan-tuan, perkara-perkara khilaf secara tidak sedar. Secara tidak sedar, kita kerana meraihkan khilaf itu, kita tak pakai pendapat ulama yang selama ini kita perjuangkan. Contohnya di Malaysia ni majoriti je ikut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, muzik haram. Tuan-tuan dirojok dalam kitab fiqh manhaji, rojok dalam kitab Fathul Wahab, mana-mana mazhab Syafi'i dalam bab jual beli, menjual beli alat muzik haram, tak sah, bahkan memecahkan alat muzik itu dibenarkan. Mazhab Syafi'i. Maknanya kalau tuan-tuan tengok orang main gitar, kalau ikut mazhab Syafi'i kita boleh musnahkan gitar tu. Namun di dalam masa sama, mendapat fiqh Ibn Hazmin kata tuan-tuan, muzik haram bukan sebab bentuk alat muzik itu. Haram dari sudut cara dia dimainkan dan seni kata lagu yang mengiringi alat muzik itu. Bagi semata-mata main muzik, main seruling, main piano dan sebagainya, itu tidak haram kata Ibn Hazm. Tetapi cara dia dimainkan itu haram, dan seni kata lagu yang mengiringi itu belum buatnya haram. Maka oleh kerana itu bagi Ibn Hazmi, kalau kita melihat orang tu main gitar tuan-tuan, dan kita cuba musnahkan gitar itu, kita kena bayar ganti rugi. Secara tidak langsung di Malaysia, pendapat Ibn Hazmi ini telah diterima pakai oleh masyarakat Melayu kita. Walaupun yang berjuang kata kita mesti Syafi'i tuan-tuan, tadi dalam bab muzik jeng. Cuma saya dah sebut crank kat belakang tu. Cukup sekadar jeng. Itu dah berlaku dah di Malaysia, hormat menghormati tu. Saya nampak aspek itu Yang hormat menghormatinya sangat ditekan, tapi 2 perkara yang kurang ditekan. Pertama tuan-tuan,
Sebab saya melihat akhir-akhir ni, bila orang kita sebut khilaf, mereka kurang memerhatikan apakah benda itu benda khilaf. Ini kena berhati tentang. Kalau kata khilaf, pastikan benda itu benda khilaf betul. Benda itu bukan benda khilaf. Kita cuba bawa masuk dalam khilaf. Ini satu jenayah. Banyak dalam masyarakat kita bukan benda khilaf. Kita bawa, kita kata ini benda khilaf untuk menghalalkan pegangan kita. Tak boleh. Amin Awaduk mengatakan bahawa orang perempuan boleh menjadi imam dalam solat Jumaat. Ya. Belum pernah berlaku dalam sejarah Islam orang perempuan menjadi imam dalam solat Jumaat. Syekh Qaradawi menyebut telah jadi ijma' ulama, imam solat Jumaat itu mesti lelaki. Amin Awaduk kata orang perempuan boleh jadi imam dalam solat Jumaat atau solat fardu. Apakah pandangan Amin Awaduk ini kita boleh ambil dan kita kata orang perempuan dalam bab jadi imam khilaf? Boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh begitu mudah. Semata-mata ada pendapat satu tokoh, kita ambil dan kita kategorikan dia perkara khilaf. Tak boleh. Ini khilaf, kita tu dah banyak dah. Kita cipta benda baru dan kita nyatakan ini khilaf. Sebenarnya apa yang kita buat tadi, kita nak menghalalkan apa yang kita pegang. Sebab itu, dia ada syarat nak katakan benda tu khilaf. Antaranya, tuan, dalil pihak A, dalil pihak B, sama-sama kuat. Kita tak dapat menentukan mana satu yang paling kuat. Tidak ada murajjah. Dalil lain yang menyokong mana satu, maka benda tu benda khilaf. Macam kunut tadi, benda khilaf. Pada A dalil pihak B lemah, pada B dalil pihak A lemah. Ada dia, padahal dalil tu kita lihat dari segi sahih, semuanya sahih belaka. Jadi itulah benda khilaf. Adapun satu dalil itu sahih bertembung dengan satu isu, bertapakkan dalil tidak sahih atau ciptaan seseorang, ni tak boleh dikategorikan perkara khilaf. Tak boleh tu. Contohnya zikir hu'ah. Yang saya pernah ulas satu kita dahulu. Ada orang hantam saya bila saya ulas zikir itu. Zikir ni tak boleh kita jadi perkara khilaf. Sebab dalam bab zikir, beratus zikir telah dikarang oleh ulama. Dalam kitabul azkar. Ya? Dalam kitab Hisnul Hasib. Beratus zikir yang muktabar, yang sabit dalil. Sahih lagi sahih. Kalau tak nak zikir, bagi sakit sampai petang, daripada hidup sampai kemati, tak selesai zikir tu. Tiba-tiba ada dicipta satu zikir baru daripada hu dengan ah. Lepas tu bila kita tanya, dia kata kenalah bertoleransi pasal benda ni khilaf. Bertoleransi macam mana benda tu dicipta? Sebab syarat kata khilaf tu, dia mesti pada ulama mujtahid punya pendapat. Adapun segelintir ahli sufi keluar satu pendapat, cuba dia masuk kategori khilaf, tak boleh kata khilaf. Sebab perkara dia bukan bidang itu. Kalau tidak, tuan-tuan, beratlah. Di Indonesia lagi teruk. Di Indonesia, tuan-tuan, mereka berpuasa seminggu sebelum orang lain berpuasa. Mereka berhari raya seminggu sebelum orang raya berhari raya. Apakah ini khilaf? Ini bukan khilaf, ini jeng. Ada. Jadi ini benda yang bagi saya, para penceramah ustaz ke, kalau ini nak bercakap dengan khilaf, 3 perkara mesti disentuh. Pertama, hormat menghormati. Setakat mana perlu dihormat? Hormat menghormati tidak menafikan untuk kita membuat kajian ilmiah. Yang kita nak pegang pendapat yang paling bagus, paling tepat dengan nas. Yang kedua, pastikan benda itu betul-betul khilaf. Jangan sengaja dianggap sebagai khilaf. Yang ketiga, tuan-tuan, al-khuruj minal khilaf mustahab. Mengeluarkan diri daripada khilaf itu digalakkan. Dah dalam bab zikir hu'ah. Kalau kita ada orang nak kait kata, zikir hak ulama dak khilaf, ada atau tidak? Afdal zikri la ilaha illallah. Ulama khilaf atau tidak? Kenapa kita tak pakai ulama yang tak khilaf ni? Sebab tu Dr. Syekh Qaradawi dalam kitab dia, Kaifana ta'amul ma'at turaf, disebut dalam kitab tu. Benda sepakat ulama tu masih banyak yang belum kita amalkan. Tiba-tiba kita cipta benda baru, kita paksa masyarakat supaya beramal dan kita kata ini khilaf. Faham tak? Ini menyebabkan masyarakat terjadi berkecamuk sebab menggunakan tanda khilaf, menggunakan metod khilaf semata-mata untuk menghalalkan apa yang kita buat. Akhirnya banyak khilaf yang kita dah ada beratus khilaf, akan jadi beribu khilaf. Sedangkan ulama juga membuat kaedah, kita kena sempitkan benda khilaf tu. Sehingga kan dalam mazhab Syafi'i pun dibahaskan, basuh kepala kan. Bagian ulama kata basuh 1/4 kepala. Imam Syafi'i mengatakan seandainya orang tu basuh 3 urat rambut di kepala dia, maka sudah memadai. Sebab 3 urat tabi'i, sebahagian daripada rambut, 3 urat sebahagian rambut. Imam Nawawi kata tidak mungkin kalau nak ambil sembahyang kita basuh 3 helai. Imam Nawawi dia mengulas pandangan Imam Syafi'i.
Dia tak menggunakan bahasa kasar, tapi dia kata tidak mungkin dari segi masyarakat kita akan basuh 3 helai. 3 helai itu sebahagian. Tak mungkin praktikal orang buat macam tu. Jadi nak mengeluarkan daripada khilaf, basuh. Imam Ghazali kata, letak basuh ikut sunnah Nabi, tarik ke depan, ke belakang. Keluar daripada khilaf. Keluar daripada khilaf. Ini kurang didedahkan pada masyarakat. Yang ni sepatut kita tekan, tuan-tuan. Yang ni patut ditekan. Kita pun yang ditekan. Ni benda khilaf. Kita tidak menafikan satu benda tu khilaf kalau dia benar-benar khilaf. Kalau tak khilaf, jangan kata khilaf. Jenayah dalam agama. Membawa satu perkara yang bukan agama, kita kata ini agama. Jadi, kena perhatian. Saya dah sebut dalam buku saya tentang fatwa di Malaysia. Syarat-syarat khilaf. Jadi saya minta lah ustaz-ustaz kita yang ceramah tentang khilaf ulama, ceramah biar lengkap. Apa itu khilaf? Bagaimana menghormati khilaf? Bagaimana mengetahui benda itu benar-benar khilaf? Dan yang keempat, bagaimana menyelamatkan diri daripada khilaf? Barulah betul. Kalau tidak, kita akan melebarkan lagi khilaf. Khilaf yang asalnya berpuluh jadi beratus. Yang beratus jadi beribu. Yang beribu, beratus ribu. Jadi itulah yang saya katakan tadi, tuan-tuan, berkaitan dengan kesimpulan yang saya nak sebutkan. Dah masuk 12 suku. Masa diberikan setakat 12 suku. Tak lebih seperti itu. Jadi sekadar itu saja, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.